Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kita try tengok market update Kita try tengok semalam kita nak tengok stok ni lah. Ada dua stok yang kita cuba fokus, iaitu Petronas Chemical Kita tengok Petronas Chemical ni. Kalau kita perhatikan, kita start pada Mandi punya chart. Mandi punya chart MACD masih di bawah kosong, kan? MACD masih di bawah kosong. Cuma MACD line dah berada di atas kosong lah. Itu satu faktor bullish lah. Kita pergi ke weekly chart. Weekly chart kita nampak kalau macam Mandi tadi, price di atas MA9 menandakan masih ada, dari segi Mandi masih ada bullish lah. Mandi masih ada bullish. Kalau kita tengok daily dari segi weekly pun atas MA9. Masih atas MA9. Dia paling cantik dari retrace MA9 ni sebenarnya. Lepas tu dia histo keempat, histo hijau keempat. MACD atas kosong dan MACD atas faktor bullish juga. Pergi ke daily pula. Daily price pun masih di atas MA9, masih di atas MA9. MACD di atas kosong, MACD di atas MA9 juga. Faktor bullish juga. 4 hour MACD pun di atas MA9, price di atas MA9. Cuma yang ni 4 hour dia nak retrace sikit lah ni, untuk 4 hour punya, sebab dia itu hijau cair ni, hijau cair. Ke 1 hour, 1 hour masih lagi ada momentum lah. Dia momentum dekat sini sebenarnya, histo hijau pekat ni, dan ini momentum dah kurang hijau cair ni. Sekarang ni dia retrace MACD masih di atas. Dia cuba nak cross up ni, kita tengok macam mana dia cross up tapi tak untuk H1 ni. Tapi apapun dia masih di bullish zone lah. M15 pula, M15 nampak dia dah cross down. Dia dah cross down M15. Kita tengok sama ada kita tunggu dia naik, dia ada momentum balik, ataupun macam mana untuk M15. Okey, lagi satu kita cuba try tengok dialog kita tengok GBK. Untuk M15 ni dia masih nak retrace. Untuk M15 nak retrace. Untuk 1 hour pun nampak masih histo masih hijau cair, manakala dia nak retrace lagi lah. Untuk 4 hour masih hijau pekat lagi, hijau pekat manakala dia naik lah, tapi pun masih di atas MA9 ya. Daily masih atas MA9 dan histo hijau kedua pun bullish untuk daily. Weekly pun agak bullish juga. Weekly monthly
agak Buddhis juga. Cuma apa yang kita perhatikan, MACD dia masih di bawah kosong lagi lah. Itu je lah untuk dialog dan juga Petronas Chemical tadi. Okey, kita cuba tengok fokus pada dua ni dulu lah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.